Tepi sungai, makan juada. Sambil makan, menghilang penat. Orang tua jangan dimarah. Agar selamat dunia akhirat. Kelapa muda dibelah dua. Ambil isi bersama airnya. Dari muda sampai ke tua. Ajaran baik jangan dilupa. Saya suka. Wah, hebatnya Karus berpantun. Luar biasa. Korang dengarnya bagus ke? Iya. Memang bagus. Tadi tu pantun nasihat. Pandai. Mana tahu? 2, 3 main gasing. Ini kan Charjit Singh. Akak tak tahu ke? Jaji ni satu-satunya kawan kita orang yang suka berpantun. Tapi pantunnya versi pendek. Huh? Hanya 2 baris. Baru senang. Betul. Kat sekolah, pantun. Bila makan, pantun. Bila main pun, pantun. Sampai tidur pun berpantun. Ada. Mak kau. Ish, Ros. Opa, Ros ada pantun teka-teki nak jual. Opa cuba jawab ya. boleh je. Hidup aman dalam kota. Dipimpin ratu, bukan raja. Rajin bekerja setiap masa. Serangga apakah ia? Dengar ni. Kecil jangan disangka lemah. Belakang badan mengangkat gula. Duduknya ia di dalam tanah. Tentulah semut jawapannya. Alah, Opa dapat jawab. Mestilah. Senang sangat. Tak apa. Dah ingat. Lagi satu, Opa. Boleh? Yelah. Hantar surat ke pejabat bos. Hati riang menunggu balasan. Cuba Opah beritahu Ros. Apa semakin diisi, semakin ringan. Jawablah Opah kalau pandai. Kanak-kanak pergi memancing. Pulang ke rumah tengok kartun. Soalan senang tak payah pening. Kalau nak tahu, jawapannya belon. Pandai apa? Alah, pantun teka-teki ni mainan Opah masa dulu-dulu. Ia umpama hiburan waktu lapang. Bila kita bagi teka-teki, yang mendengar kena bagi jawapan. Itulah yang susah. Memang susah. Sebab kena fikir waktu tu juga untuk dapat jawapan. Tak ada susahnya. Anggap je pantun ni sebagai permainan untuk mengasah fikiran. Nampaknya Ros kena fikirkan pantun teka-teki yang lagi susah. Sampai Opah pun tak boleh jawab. Barulah boleh kalahkan pasukan lawan. Betul tak Opah? Akak ada lawan pantun ke? Lawan antara kelas. Sekolah akak ada Minggu Sayangi Budaya kita. Jadi, kita orang pilih berbalas pantun. Oh, Bagus tu. Bahasa jiwa bangsa. Budaya cermin negara. akak jangan risau. Kita orang akan tolong dapatkan pantun teka-teki yang susah. Yang tak ada jawapan. Betul. Akak tunggu je. Jom, Ipin. Entah apa-apalah budak dua orang ni. Jom mula. Main betul tak, Fizi? Au!
Saya mau main juga. Boleh? Kau jangan mainlah. Nanti jatuh menangis. Mau main juga. Iya, saya pun pengen main. Kau main berdua je lah. Entah, sibuk je. Huh? Yalah. Mari. Di sana yuk. Aku boleh je. Oh, apa sudah jadi? Ya ampun. Oh, Tahan sikit. 2, 3 nenek kemayan. Banyak kasihan. Hati-hati ya. Sikit je lagi, Mimi. Itulah. Tak reti main. Kan aku dah cakap, kau ni degil. Jadi, nak pinjam buku pantun kau? Boleh? Boleh. Tapi mau buat apa? Saja. Nak baca pantun teka-teki. Marvelous. Sekarang juga, saya mau bagi satu pantun teka-teki. Dengar. 2, 3, tanam lada. Jangan lupa tabur baja. Apa yang tak bagi tahu? Tiada. Kalau bagi tahu, terus jadi tada. Siapa boleh jawab? Jawab. Cepatlah. Sabarlah. Tengah fikir ni. Nak kena jawab. Waduh, susah banget. Aku tak bisa jawab. Dahlah, aku putus asa. Apa jawapannya? Jangan cepat putus asa, Mail. Nanti bila-bila pun takkan berjaya. Aku tahu. Jawapannya... donat! Macam ni. Kalau tak bagi tahu Ehsan, donat ada. Bila dah bagi tahu... Aku makan donat tu. Terus tak ada. Betul tu. Sedapnya. Betul ke? Bagi tahu je lah. Betul. Ya loh. Saya pun sudah putus asa. Cakaplah. Jawapannya... Rahsia. Kenapa? Tak percaya? Janji. Oh, rahsia. Korang, dengar. Rahsia tetap ada selagi tak diberitahu orang. Tapi kalau bagi tahu, dah tak dirahsia. Jadi, jawapannya betul lah rahsia. Ya ke? Yalah, itu yang saya cakap. Hei. Lepas ni kita pergi rumah Hatun lah. Okey je. 2, 3 kupu-kupu, lembu sepi bunyi. Bu. Macam mana kau boleh minat pantun? Pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki. Sejak hari itu saya minat pantun. Buku ini saya sangat sayang. Mana-mana pun saya bawa. Siapa yang buang tu? Macam buang ilmu. Betul. Opa selalu cakap, rajin baca buku, dapat banyak ilmu. Rugi orang tu. Yes! Knowledge is king! Marvelous!
Apa yang geli hati sangat tu? Pantun jenaka ni, Opa. Kelakar sangat. Cuba Opa dengar. Petang-petang makan asam Jawa. Duduk di bangkit sambil mengiring. Geli hati menahan ketawa. Lihat gigi palsu loncat ke piring. Masuk hutan jumpa ular sawah. Silap semak dengar berengus. Masakan tidak aku ketawa? Lihat kamu menangis keluar hingus. Akak, buku pantun. Hah? Mana dapat? Jajik punya. Kita orang pinjam. Jaga baik-baik buku orang. Baik, Opa. Akak, bagi buku tu balik. Kita orang belum habis baca lagi. Oh. Nah, lepas tu bagi akak pinjam. Jadi... Cakapnya. Kau janji jangan marah tau. Tengok ni. Oh my god! Saya sangat sedih. Tapi bukan kita orang buat. Saya tahu. Ini memang sudah koyak. Dah tahu kenapa sedih? Sebab saya tak tahu jawapan ini pantun teka-teki. Cuba tengok, Upin. Apalah nasib diriku ini. Lepas tu kau terus. Kat sini rupanya. Puas kita orang cari. Apa hal? Atuk tahu pantun? Hanya, lu tanya apa? Ini Atok Raja Pantun. Pantun-pantun ni jangan cakap lah. Nak pantun nasihat, pantun jenaka, agama, adat, pantun orang muda, pantun teka-teki. Semua dalam tangan Atuk. Atuk, bagi satu pantun orang muda. Nak dengar? Anak itik, anak ayam. Dapat bini cantik, tak tidur malam. Atuk punya pantun macam pantun jaji. 2 baris je. Amboi. Seronoknya pantun-pantun. Biasalah. Ikan di laut, asam di darat. Dalam kuali bertemu dua. Kami datang membawa hajat. Hajat kami nak makan percuma. Tak ada percuma. Kena bayar. Apa ini? Macam mana mau untung? Oi, di sana. Apa seronok sangat tu? Abang Salih, marilah sini. Kita orang main pantun-pantun. Abang suka pantun-pantun ni. Lebih-lebih lagi kalau pantun teka-teki. Orang muda sekarang mana letih pantun-pantun? Uncle, jangan cakap sebarangan. Belum cuba, belum tahu. Yalah, saya orang muda tapi pandai pantun. Yelah kau. Pantun main-main. Bolehlah. Abang Salih ada pantun teka-teki? Ada. Dengar ya. Kak Ros suka menari. Menari dengan sopan santun. Jika anda bijak bestari, apa yang naik tak mungkin turun. Cepat. Upin tahu. Jawablah. Terbang layang-layang tinggi di awan. Putus tali jatuh ke lumpur. Bukan manusia maupun haiwan. Sudah tentulah jawapannya. Umur
Betul. Pandai tu. Mana kau tahu? Ada dalam buku pantun Jaji. Oh. Jaji, pantun teka-teki tu. Saya ada satu teka-teki yang sangat susah. Amma saya, apa saya, tak boleh jawab. Siapa pun tak tahu jawapannya. Kalau tak tahu jawapan, mana nak tahu betul atau salah? Haiya. Satu luar kucing berlari. Mana nak sama itu kucing belang? Itu lembu. Satu luar boleh cari. Mana nak sama atau dalam seorang? Dia mesti tahu jawabnya. Betul tu Atong. Kau memang kawan baik aku. Dengar, dengar. Ipin jalan terjengket-jengket. Aku pula. Cantik bergaya, pakai seluar. Warna putih, duduk berderet. Pagar di dalam, dinding di luar. Apa yang mana nak? Boleh ke tu? Buka buku tu, Mat. Tu ada tu. Ini jawabnya. Makan mangga di atas tangga. Makan dengan santan dan pulut. Soalan tu Atok tahu sangat jawapannya. Itulah gigi dalam mulut.